Assalamualaikum guys, jumpa lagi di YouTube channel Akram Razali. Okey, hari ini Akram nak buat apa? Akram nak jadi food panda. Akram akan hantar makanan pada orang yang order. Lepas tu Akram akan bagi teka-teki. Siapa yang boleh jawab, Akram belanja pizza. So, Akram kena bertukar pakai yang food panda dulu ya. Okey, tanpa buang masa, kita gerak sekarang. Okay guys, so Akram dah ada bake food panda. Sekarang ni kita akan cari pizza dulu ya. Sebab kalau siapa yang boleh jawab teka-teki, Akram akan bagi percuma pizza. Okay, so let's go. Okay guys, so Akram sekejap lagi nak pergi ambil pizza. Tapi siapa yang kalah teka-teki, Akram akan bagi air juga kat dia orang ya. Sebelum Akram nak pergi kat customer tu, Akram ditemani oleh Akmal. So Akmal akan explain macam mana prosedur food panda. So Akmal akan explain. Okay guys, sekarang kita akan buat food panda. Untuk food panda dia sudah bagi food panda ini. Okey, so kita buka. Okey, kita punya masa kita ambil dekat Bukit Jalil pukul 3.30 sampai 7.30. So patutnya 3 suku pun kita dah kena ada lah, sebab dia akan ambil kita punya tender performa kita macam mana. Untuk Akram buat hari ni, kita orang best 3 dibayar RM5. So satu order kita orang dapat RM5. Okay, kita orang akan buat 4 jam. Biasa 4 jam dapat 12 order. 12 order tu kalilah RM5. Untuk yang best 1 dapat RM7 satu order. Itu je lah Akram explain. So kita teruskan. Pergi, jom. So pizza dah ada. Jom cari customer. Let's go. Okay guys, so Akram dah sampai dekat Bukit Jalil. Sinilah starting untuk nak masuk order dulu. Kita kena tunggu masuk order dulu lah. A few moments later. So order dah masuk. Okay, jom kita pergi ambil order. Kita pergi hantar dekat customer. Jom. Okay guys, so Akram dah hantar makanan, tapi ramai yang tak nak, ada yang malu, ada yang busy lah. Kita orang minta izin untuk record pun dia orang tak nak. So kita orang minta izin lah, kalau dia orang nak baru kita orang record. Tapi kebanyakan ramai yang busy dan ramai yang malu lah. Pizza still ada lagi, so Akram nak bagi percuma lah pizza. Akram akan masukkan dalam story IG Akram. Siapa yang nak pizza yang berdekatan dengan Akram akan hantar. So let's go. Okay, so kita dah settle makanan kat rumah kan. Kau tengoklah, ada siapa Akram bagi je. Ada orang DM Akram tapi tempat semua jauh-jauh. Akram bagilah kat siapa yang Akram nampak, Akram bagi je lah, daripada membazirkan. Kita cuma kan? Kita orang buat konten. Kita buat konten YouTube. Tapi lebih. Okey. Okey, sama-sama kak. Okey. Dapat sama. Okey. Kita ni. Ni sebab saya buat konten YouTube. Okey, terima kasih. Okey. Saya ada buat konten YouTube. Kita ada buat ni. Kita ada buat konten YouTube.
nanti channel pergi kat Akram Azali. Kita bangun. Cuba ambil satu lagi. Lalu je korang bagi je pada buzzer sebab dah nak pukul 7. So let's go lah kita. Saya nak buat konten YouTube. Oh, okey. Ika. Ambil dua tak apa. Ika. Oh, okey okey. Banyak. Okey, terima kasih. Selamat datang. Okey, terima kasih, Bang. Okey. Terima kasih. Okey. Lama juga. Okey. Nah, Korang buat konten YouTube. Oh, ya. Korang buat terima kasih. Okay guys, so akan dah settle bagi pizza dekat semua orang. Video kali ni sampai di sini sajalah. Kalau korang cari income tu, korang buat je food bandar. Sebab apa? Korang boleh belajar lah macam mana hidup senang susah lah. Tapi korang kena berhati-hati lah dekat jalan raya. Tu je lah Akram pesan. So video kali ni sampai di sini saja. Akram nak pesan untuk korang dan diri Akram, kurangkan mengeluh, lebihkan bersyukur. Jumpa di next video. Assalamualaikum.